Sampai satu masa dalam hidup ini, kita akan menemui satu simpang yang dinamakan sebagai midlife crisis ataupun krisis pertengahan usia. Semua orang akan lalui krisis ni. Bila kita dah sampai nak mencecah 30-an ataupun lebih pada 30-an, kemudian kita mula berfikir tentang hidup kita. Kita dah mula rasa macam kita dah tidak ada masa muda, kita sudah mula menjadi tua, dan kita akan banyak berfikir tentang apa yang kita buat sekarang. Betulkah jalan yang kita ambil? Apakah makna di sebalik semua ini? Itu adalah krisis pertengahan usia lah, ataupun midlife crisis. Antara sesuatu yang paling menakutkan dengan krisis ini adalah bila kita sentiasa bertanya, apakah kebahagiaan yang kita hadapi sekarang ini adalah sesuatu yang kita pernah idamkan satu ketika dahulu? Adakah kita berada di satu tempat di mana kita pernah cita-citakan satu ketika dahulu? Kita sudah terlewat dalam melewati banyak hal. Kita sudah terlewat untuk mengejar cita-cita yang lagi besar daripada ini, dan kita sedang dalam proses untuk menyesal dengan apa yang telah tak mampu dan tak sempat kita buat. Kita rasa menyesal tahu, sebab banyak benda yang kita tak sempat buat sebelum hidup ni kan. So itulah sebenarnya krisis pertengahan usia. Semua orang akan lalui krisis ni. Kalau anda masih belum lalui, soon, satu masa nanti anda akan lalui. Kalau tanya saya, ada dua perkara saja yang kita boleh belajar untuk tangani krisis ini. Pertamanya, kita kena belajar untuk menerima, acceptance. Kita kena menerima bahawa takdir memang telah disusun sebegitu untuk kita. Terima bahawa kita memang berada di titik ini dengan waktu yang tepat dan di tempat yang juga tepat. Kita kena menerima dengan selengkapnya, dengan kepercayaan, dengan penyerahan bahawa ia tak disusun dengan saja-saja, ia disusun dengan penuh bijaksana oleh Yang Maha Bijaksana. Yang kedua adalah kita kena fokus menjalani apa yang kita jalani tanpa perlu memfikirkan sangat apa yang telah pun kita kehilangan satu ketika dahulu. Fokus buat apa yang kita buat sekarang, fokus kepada makna walaupun ia kecil yang boleh kita sebarkan kepada orang.